Actually kalau tak ada bersama, majoriti BN tu lagi tinggi. Ataupun setulah. Selaku yang duduk di command center, macam mana YB respon sebenarnya bila ada calon yang bercakap tentang isu babi, kualiti calon sebagainya? Benda itu bagi saya lah, benda itu growing pains kan. Jadi yalah, saya ingat dia kena berbeza bila kita masuk sebagai bersama. Sebab itu berbanding dengan kalau sebelum ni sebagai PH lah kan. Sebab itu matlamat tu penting. Saya tak tahu orang lain lah. Matlamat saya memang untuk membina parti dan membina generasi baru. Jadi kalau kita orang tua ni kan, membina generasi baru ni kan, kalau tak bagi peluang dan dia buat salah, dia takkan belajar. Jadi memang kita, itu memang part and parcel of menubuhkan sesuatu seperti bersama. Jadi orang lain melenting perempuan-perempuan, aku steady lah. Yalah, itu that's my responsibility lah kan. Bila kita dah buat keputusan untuk menawarkan sesuatu yang baru supaya kita boleh pecahkan kitaran polarisasi, kitaran emotional blackmail semua ni kan, maka kita terpaksa berdepan dengan risiko lah. Sama juga contohnya bila kita ambil keputusan untuk kita tampilkan calon-calon baru. Sebenarnya kalau kita ada masa yang lebih panjang, sudah tentu kita boleh sediakan calon kita tu dengan lebih baik. Sebab tu saya rasa pengundi pun bagi reaksi yang baik. Selepas 1 minggu, banyak aja komen kata boleh jadi orang ni lepas minggu dah boleh berucap, dah nampak okey semua kan. Jadi di peringkat saya memang kita sedia maklum bahawa itu orang kata job hazard lah. Sebab itu parti-parti lain tak berani buat. Sebab dia kira nak menang saja, dia tak fikir pasal masa depan. Lepas tu pengundi kita pula lah, dia kalau letak yang baru, yang bersih, yang tak ada baggage ni, dia hantar macam-macam. Tak ada pengalaman lah semua. Kemudian kalau yang mari yang UMNO, yang 7 penggal tu, dia kata menyampahnya lah, tengok muka dia ni. Kan? Jadi memanglah di pihak pengundi, mereka tidak ada tanggungjawab dan beban untuk mereka memastikan ada perubahan. Itu memang hak mereka untuk memilih dan mengkritik siapa-siapa. Jadi tak payah bergaduh dengan dia lah. Itu memang hak dia. Dia suka yang itu, dia tak suka yang ini kan. Tapi kalau macam parti macam bersama, kita ada landasan kita dan kita ada tujuan kita, matlamat kita. Ada beberapa perkara yang pada peringkat ini yang memang kita kena terpaksa terima lah hakikatnya. Dan bezanya ialah kalau kita fikir pasal nak menang saja, tak adalah jadi bersama ni. Kita dah masuk jadi wawasan ke jadi dalam, saya rasa jadi komponen parti lain lah kan. Tapi sebab kita mengambil tempoh yang panjang, jadi dan analisa saya sama yang macam Dr. Sam sebut. Bila keluar post nomination poll tu, walaupun jatuh hati aku kan, rasa kan, tapi saya dah tahu sebenarnya pengundi dah buat keputusan. Dan bila saya turun bersalam, jumpa semua, saya dah tahu dah memang dia orang dah buat keputusan. Cuma dia polite saja kan. Dan pilihan raya negeri Johor itu ialah satu-satunya tema utamanya ialah anti-PH dan anti-Anwar. Itu saja. You buat macam mana pun, letak bekas Menteri Besar Johor jadi calon pun takkan menang. Kan? Jadi sebab itu bagi saya, kalau kita ada 5 matlamat itu yang kita terus bersungguh-sungguh sampai ke hari akhir tu, bukanlah sebab kita yakin kita boleh menang ke apa semua. Of course saya berdoa lah Allah bukakan hati kita lepas tak hilang deposit, ataupun kita dapat 10% ke closer to lebih tinggi daripada 6-7% seperti polling tunjuk kan. Tapi yalah, kita pun nak kena terbuka juga yang sebenarnya kita ada 4-5 matlamat yang lebih besar kan. Jadi asalkan kita dapat 4-5 matlamat lain itu, kerana yang penting ialah fasa pembinaan parti yang ada sekarang ni. Dan kita sedang membina parti kerana kita
menjangkakan keadaan akan kucak-kacir dalam 2-3 tahun lagi. So my strategy simple saja. It's all about, saya selalu sebut, dia sama macam business market lah kan, dia ada kitaran turun dan naik. Dan masa saya dululah dalam petrokimia semua kan, syarikat besar macam mana pun, hebat macam mana pun, tapi kalau dia enter the market itu masa tengah downturn, memang dia tak boleh hidup. Maksudnya dia lambat masuk. Dia masuk masa semua orang tengah jual petrokimia sebab harga tengah tinggi kan. Dia pun masuk kononnya kan. Tak sampai 1 tahun dia mula downturn. Bila downturn tu 7 tahun kerugian. So tapi sebab dia masuk lambat, baru 1 tahun dia buat untung, 7 tahun tu bungkus saja. Jadi kalau petrokimia dan kan industri ni kan, you kena pandai baca pasaran itu. You masuk dalam masa timing itu ialah sebelum dia memuncak, supaya you sempat sebenarnya, walaupun awal tu tak untung sangat, tapi you sempat bertahan dan bina resilience itu untuk survive the downturn. Sebab bila berlaku downturn tu orang lain banyak mati, and then bila you naik balik, you are there. Jadi sebenarnya kita sedang melalui kitaran itu, kita kena pastikan kita ada orang kata apa ni, resilience, kekentalan kan. Kita nak kental untuk melalui downturn ini, because downturn ini akan mengesani banyak parti. Kita dah nampak pun Bersatu pun bermasalah. PAS pun kalau dia rasa dia hebat sangat, kalau saya jadi kawan kat PAS, saya beritahu lah, Dr. Sam pun kawan jugalah kan, saya beritahu Dr. Sam, you careful lah, dia ada unintended consequences. You buat macam ini kepada UMNO, nanti UMNO besar sangat, dia bunuh semua korang ni. Kita orang dia tak boleh bunuh sebab kita orang market yang lain. You market yang sama, competitor yang sama, dia bunuh semua. So dia akan melalui downturn itu yang mana akan ada vacuum. Yang penting ialah bila vacuum itu ada, Bersama is ready to reap the benefit lah. So once you know that is our strategy, PRN ni is one of the few battles. You want to make sure you belajar, go through the battle supaya you win the war. The war is not this PRN or Negeri Sembilan tau. The war is a few more cycle nantilah. Soal pecah undi ni kan. Of course kita takkan dapat keputusan yang kuantitatif kerana kita tak boleh pergi cari setiap pengundi, tanya dia kau undi sebab apa semua kan. Tapi kita ada anekdot lah, kita ada bukti-bukti anekdot di bawah kan. Saya memang ada jumpa beberapa orang Cina yang datang dan beritahu nasib baik bersama ada. Sebab saya dah buat keputusan untuk undi BN. Dia sebalik tau. Dia terbalik sebenarnya. Dia menghalang lebih banyak undi pergi PN. Yang itu saya rasa, pandangan saya ialah kalau tidak ada bersama, sebenarnya undi DAP lagi teruk. Di kalangan pengundi Cina dan India, terutamanya pengundi Cina dan India yang berpendidikan tinggi. Sebab dia, bagi dia, daripada undi PH aku lagi rela undi BN, dan dia cakap terus terang. Tapi paling kurang yang ini, yang dalam konteks yang DSA kata mengundi dan menangis ni, paling kurang bila ada bersama dia tak payah menangis dah. Dia okey lah, sebab dia tahu BN akan menang. Dia tahu BN akan menang. Dan dia pula, dia rasa memang tanggungjawab untuk keluar mengundi. Dia tak pernah tak keluar mengundi. Dia rasa mengundi ni tanggungjawab. Ini orang yang berpendidikan, dia rasa memang tanggungjawab rakyat kan. Tapi dia kalau nak pergi tu, PH dia memang tak nak dah, sebab dia nak hantar isyarat. Kalau tak ada bersama, dia terpaksa undi BN dah, tu yang dia menangis tau. So bila ada bersama, sebenarnya dia mengelakkan lebih banyak undi pergi ke BN. Kalau tidak, sebab itu kalau Tony Puah katalah di Perling contohnya, kalah sebab bersama ada. Actually kalau tak ada bersama, majoriti BN tu lagi tinggi. Ataupun Setulang akan kalah. Ataupun Setulang akan kalah. Dia akan kalah. Dia tak sebut yang kat Setulang tu. Kita tolong, kita ambil daripada BN sebenarnya. Kalau tidak Setulang kalah. Ubat is right kan. Sebab kalau kita tengok kepada polling and data semuanya, kita tahu bahawa pengundi yang banyak menyokong bersama ni, dia percentage yang lebih tinggi daripada Melayu. Dan Melayu ini,
kalau contohnya tak ada bersama, dia takkan undi DAP-nya, dia akan undi BN. So kita ambil yang Melayu yang berpendidikan semua ni, daripada dia pergi undi, sebab dia sebenarnya BN pun dia tak suka lah kan. Saya rasa kalau ada kita Mazli Malik pun kalah. Kan. Cuma Mazli 4%. Dia punya margin tu besar sikit lah. Besar sikit. Tapi campur dengan muda dengan yang lain lah mungkin lah. Well, tapi ada banyak kursi macam tu Sam. Contohnya Stulang is one big example kan. Apa nama ni, Perling, Batu, Bukit Batu tu, kalau tak ada kita pun undi tu akan pergi kepada BN. Sebenarnya kita menyebabkan margin BN tu rendah. Baik. PH ni dia menang kerana undi ekstrim China kepada DAP. Sebab itulah Amanah dapat 1 dan PKR dapat 1. PKR dapat 1 tu kerana PKR dapat 1 di Puteri Wangsa tu, dia membuktikan bahawa sebenarnya undi China kepada PH masih lagi 60% ke atas. Cuma dia bergantung kepada kursi masing-masing, turnout rate macam mana. Cuma Puteri Wangsa tu is overwhelmingly non-Malaysia. Dia sebenarnya 70% lebih. Melayu dalam 20% lebih je, saya ingat saya kan. Chinese is about 61-62% Puteri Wangsa. Jadi walaupun turnout rate tu rendah, tapi oleh kerana Chinese so 60% plus, kemudian masih lagi dapat dalam 60% plus, jadi dia masih lagi menang dalam lebih kurang margin 4% lah. Tapi orang kata Puteri Wangsa menang kerana ada Fuzia Saleh. Itu namanya dia say, itu namanya dongeng untuk konten. Saya rasa kali ni Fuzia Saleh diberi amaran kot, tak ada tak keluar. Dan saya ingat kempen PH kali ini memang tak ada lead sebenarnya kan. Dia tak ada seorang panglima ataupun face yang boleh tu kan. Dia sebenarnya ketumbukan kecil yang buat hal sendiri kan. So dia tak ada cerita yang koheren. Tak ada general. Datuk Seri Anwar lah kot. Yalah, Datuk Seri Anwar lah, tapi dia tidak berada di situ sepanjang masa. Jadi kan, dan akhirnya yalah, pengalaman saya mengendalikan kempen untuk PH ni kan, daripada dulu pun kita orang selalu kata bahawa kempen itu akan jadi berbahaya kalau kempen itu identitinya ialah DAP. Naratifnya itu naratif DAP kepada pengundi Cina itu lebih kuat mengatasi naratif keseluruhan PH atau PKR kan. Jadi sebab itu kalau tengok dalam kempen baru-baru ini kan, ketiadaan naratif yang melambangkan PH sepenuhnya itu pun ada kesan yang besar, kerana akhirnya terutamanya di minggu terakhir dia dah jadi naratif DAP tu ialah naratif utama naratif PH kan. Kalau ingat dalam PRU 2022 kan, masa kami balik dulu kan, kalau tengok saya memang hulu kepala awal-awal, belum apa-apa lagi aku dah serang semualah supaya set the narrative tu, LCS, pasal Datuk Seri Najib, yang pasal PAS semua kan, supaya naratif itu yang mewarnai dan juga menimbulkan momentum kempen supaya DAP, and to be fair to DAP pun, dia bukanlah semata-mata DAP nak kawal naratif, tapi bila naratif daripada PKR dan PH dan Amanah itu lemah, in absence of that narrative, whatever yang DAP, sebab DAP campaign Cina dia kan, yang itu yang tiba-tiba timbul naik lah. So sebenarnya kelemahan good luck lah kan. Jadi sentimen lah. Tapi Aziz kata tadi kan, faktor Anwar lah sajalah, tanya YB lah kan. Anwar di Sabah benda yang sama, dia buat benda yang sama, kalah. Yang di Johor pun sama, kalah. Ni nak masuk 3 kali ni, apa komen YB ni, dia nak kena ubah ke apa cara dia tak belajar kan daripada Sabah Bungkoi mai di Johor pun sama,
Ni nak pergi Negeri Sembilan. Saya tak rasa lah ada orang yang dalam PH tu yang berani pergi cakap kat Anwar Ibrahim. Jadi macam YB kan. Aku dah tak ada dulu, aku je yang kata kan. Datuk Seri sebenarnya cara tu, naratif tu orang tak suka kan. Dia, saya tak rasa ada orang tegur dia lah kan. Dan selepas dia jadi PM lah 3-4 tahun kan, oleh kerana budaya yang dikeliling itu, saya ingat bukan saja dalam PKR, dia dah melampau ke sampai dalam amanah. Mungkin di AP je sekarang yang dah mula kasar sikit kan. Budayanya ialah budaya lambung. PMX the best, siapa lagi boleh jadi PM selain daripada PMX semua kan. Jadi saya rasa they believe their own narrative now. Mereka betul-betul yakin bahawa Anwar Ibrahim ini adalah senjata yang paling hebat untuk memenangi undi. Sedangkan kita dah tahu sebenarnya skrip itu dah tak boleh dipakai. Tambah kalau skrip ucapan dia, kalau yang PH patutnya buat dengan segera ialah pergi hantar dia. Ini aku gelak kan. Selain daripada calon-calon baru kita yang kena hantar duduk, sebab kita hantar Haziq 2-3 orang untuk duduk sit down untuk bincang macam mana teknik pengucapan. Ada 2-3 orang yang kita rasa okey, yang ini kita kena intervene sikit ni, so kita hantar budak-budak yang pernah biasa berucap semua kan, berdebat semua, untuk bagi some tips teknik ucapan. Selain daripada calon-calon bersama, Anwar Ibrahim pun kena ada tips pengucapan juga tau. So dia kena ada debating coach dia yang beritahu sebenarnya yang ini tak boleh kata dah. Dia kena begini kan. Tapi yalah, siapa yang berani sebut lah kan.